Cikgu paling takut sebenarnya kalau tanya apa yang cikgu paling takut. Nama kluster kita kluster Langat Ceria. Dan masa tu bila pihak KKM minta kluster index, siapa orang yang mula-mula bawa kes ni datang kat sekolah? Cikgu selalu memikirkan expectation orang tau. Apa agaknya expectation parent? Oh macam ni datang sekolah anak kita tak selamat. Akli after class. Akli after class. Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini kita dalam Akli After Class. Okey, bersama saya hadirkan yang tetamu istimewa iaitu pengasas Akli sendiri iaitu Puan Naimah atau lebih mesra dipanggil dengan Cikgu Naimah. Dan seterusnya kita juga jemput guru iaitu Ustaz Najmi dan kita minta perkenalkanlah diri Cikgu Naimah dan juga Ustaz Najmi. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ramai yang dah kenal dan mungkin juga ada yang belum kenal lah sebab podcast ni benda baru. Mungkin kita juga ramai follower yang berada di TikTok dan cikgu pun dah lama juga tak buat kemunculan di social media kan. Okey, nama Cikgu Naimah. Seperti yang saya ini cakap, saya adalah pengasas lah. Founder kepada Akademi Lembaga Ilmu. Dia bukan pengasas, kita guna perkataan pendiri lah, ataupun pembangun lah Lembaga Ilmu. Dan alhamdulillah tahun ni Lembaga Ilmu dah memasuki usia 14 tahun dan 15 tahun dah, menghampiri usia 15 tahun. Jadi dan fokus kita adalah kepada fast track SPM, tetapi insyaAllah kita akan mula buka kepada sesi persekolahan penuh dah, dan tahun depan kita akan mula ambil pelajar tingkatan 1. InsyaAllah. Okey, saya nak memperkenalkan diri saya pula. Saya Ustaz Najmi. Saya bekas pelajar Akli ni sejak waktu 2018 dan Cikgu Naimah ni pula merupakan guru subjek sejarah saya waktu tu. Dan alhamdulillah setelah saya mengambil SPM di Akli ni, setelah melanjutkan pelajaran diploma, lepas diploma tu antara kerja yang pertama saya kerja adalah di Akli lah. Dan sekarang saya rasa saya dah kerja dengan Akli ni selama 5 tahun. 2021. 2021 5 ke 6 tahun lah. 5 tahun. So tempoh yang bagi saya agak lama lah. Okay, itu saja. Okey. Baiklah, seperti kita tahu sejarah Cikgu Naimah, Ustaz Najmi, bermakna perkembangan Akli ni seiring dengan bagaimana Cikgu Naimah sendiri melihat Ustaz Najmi membesar dan juga Ustaz Najmi melihat Cikgu Naimah semakin orang kata yalah meniti usia. Okay, meniti usia. Jadi apa orang kata pengalaman yang sepanjang apa yang cikgu lihat perkembangan Akli seiring dengan yalah. Okey, Najmi adalah pelajar 2018 dan sebenarnya Akli incorporated diperbadankan sebagai sebuah syarikat Sdn Bhd pada 10 Ogos 2017. Jadi 2018 ni adalah wajah barulah. Sebenarnya kalau ikutkan okey sebenarnya macam ni sebenarnya, sebab Lembaga Ilmu ni dia bermula asalnya dengan nama Kelas Tuition Cikgu Naimah. Masa tu anak murid dia anak sendiri 2 orang. Dah kelas homeschool dekat rumah 2012 1 Februari 2012 officially lah mula. Lepas tu bila pertengahan tahun 2012 lepas balik daripada kursus usahawan Siswaza under Inscan masa tu barulah daftar SSM Lembaga Ilmu Enterprise. 2015 daftar pusat tuition, dapat full license lah daripada KPM Pusat Tuition Lembaga Ilmu 2015. Dan fast track, dia macam fast track pun berkembang lah daripada dekat rumah, lepas tu dia pergi ke pusat tuition, lepas tu bila 2017 tu adalah tahun yang kita mula nak buat fast track ni, kita mula macam tidak kata komersial ke ataupun kita mula iklankan secara besar-besaran, dan masa itulah kita buka asrama for the first time lah. Dan waktu tu kita memang berdepan dengan cikgu lah, berdepan dengan satu cabaran sebab tak pernah. Itu sebenarnya first time yang jaga anak-anak orang ni, anak pelajar tahfiz daripada siang malam. Sebelum ni pelajar hanya ulang alik je, tak ada asrama, tak ada apa kan, ataupun tahfiz hantar dan balik. Jadi itu satu pengalaman yang macam kalau kata 2000 cikgu ni ada beberapa fasa-fasa yang akan macam susah lah, macam start up 2012 susah, kita tak pernah buat kan, kita pun tak tahu apa akan jadi pada ke depan. 2015 ada pun susah juga sebab masa tu buka pusat tuition for the first time, kita akan ada satu overhead yang tinggi, dan masa tu JST baru diperkenalkan, semua sewa, bil api, beli barang semua JST. Tapi business tu grow lah. Lepas tu bila 2017 for the first time buat asrama, semua dengan sangkaan-sangkaan okay boleh buat, tapi masa tu berpijak realiti lah. Susah rupanya, macam masa nak tutup sekolah, macam tak nak buat lah, macam ni ke perangai pelajar tahfiz ni, ingat ke baik, rupanya kena baik-baik dengan dia orang ni.
Kan lepas tu macam dia satu fasa yang macam agak kritikal lah. Jadi 2018 cikgu macam ni, setiap kali ada cabaran kita akan dia macam ni, rejection is redirection. Cabaran tu buat benda baru. Jadi 2017 tu memang berdepan dengan cabaran yang sangat besar lah. Masa tu cikgu pun tengah buat master, memang susah lah. Jadi cikgu rasa macam antara persimbangan, kalau nak tutup fast track dan fokus pada pusat tuition, masa tu tuition business okay. Cikgu fikir boleh nak buat fast track tapi kena buat sesuatu. Itu yang daripada pusat tuition kita jadikan dia Sdn Bhd, sebab masa tu nak memenuhi syarat nak buka sekolah. Buka sekolah ni dia kena syarikat Sdn Bhd, dia kena ada paid up capital berapa ribu masa tu 50,000 ke tak salah cikgu, ke 100,000. Cikgu pun tak ingat lah. Tapi tujuan dia buka itu adalah untuk menuju ke sekolah yang proper. Sebab kalau buka pusat tuition ni memang susah lah nak jaga. Jadi Najmi ni adalah batch pertama yang cikgu design sekolah tu ikut mesti cikgu lah. Cikgu suka warna pink, jadi baju sekolah Najmi uniform warna pink, cikgu tulis warna pink. Maksudnya memang masa tu design sekolah tu lebih kepada apa yang kita suka. Apa yang cikgu, kalau nak tengok Najmi batch 2018 tu, itu adalah cikgu punya personal. Kalau orang tanya kenapa uniform warna pink, sebab cikgu suka warna pink. Jadi sebab cikgu, this is my school my rules. Sebab kita suka, kita buat lah apa yang kita suka. Tapi lama-lama kita menuju pada kematangan lah. Mula kita buat apa yang kita suka, tapi lama-lama kita matang lah. So waktu kita rebranding, kalau masih pakai baju warna pink ni, rasanya kita tak sampai macam ni lah, kan. Jadi Najmi adalah batch permulaan kepada sesuatu yang cikgu baru belajar lah. Maksudnya belajar banyak ni dengan batch Najmi ni. Nanti kita tanya Najmi lah macam mana dulu. Sebab kalau ramai belajar bila datang balik dia kacau macam ni, cikgu dah lain lah. Cikgu dah lain lah, cikgu dah tak sama. Boleh katakan beberapa tahun sekali datang, saya nampak cikgu memang dah lain. Tak tahu lain tu apa, lain tu garang ke, lain tu semakin apa yang berubah tu kita tak pastilah. Tapi kalau dah cikgu suka setiap tahun pelajar akan datang, dia akan cakap, cikgu masa kita orang tak ada pun macam ni. Masa kita orang cikgu tak buat pun macam ni. Ada banyak perubahan. Maksudnya Akli kan dah pindah 5 kali. 5 kali. Setiap kali ada cabaran kita berkembang. Sebenarnya cabaran ni adalah sesuatu yang kalau kita ambil dengan positif, macam ni lah, kalau kita nak hidup, masa kita ada cabaran tu kita kena lawan. Sebenarnya cabaran ni menguatkan tau. Kadang-kadang kita rasa masa kita ada cabaran ni kita rasa macam nak mati lah, rasa macam alah kenapa kita diuji. Tapi sebenarnya cabaran ni adalah sesuatu yang akan menguatkan kita lah. Last lah sebelum pindah Najmi ada satu teori. Teori, pernah dengar tak teori pasal telur dengan carrot? Telur ni dia kalau dia dekat luar, dia tak kena air panas, dia adalah dia fragile lah. Tapi bila kita dah rebus dia, dia dah kena tekanan, dia dah kena, dia akan jadi keras. Kalau macam carrot ni pula, dia dah keras. Bila dia rebus dia jadi lembik lepas tu kan. Jadi kita pilih yang mana. Jadi sebenarnya tak semestinya ujian ni melemahkan. Kadang-kadang ujian ni adalah menguatkan lah. Dan benda ni memang cikgu selalulah hadapi benda tu. Okay. Najmi pula. Saya adalah antara orang yang menyaksikan bagaimana Akli ni berkembang. Daripada kita orang belajar dekat rumah kedai, asrama pun dekat atas. Waktu tu kedai Dobi tak silap saya. Memang sukar jugalah waktu tu dalam keadaan yang kadang-kadang terkawal, kadang-kadang tak terkawal. Jadi pada pandangan saya, pelajar waktu tu pun agak bebas. Jadi apa yang saya melihat Akli punya perkembangan ni, waktu saya masuk bilik cikgu tu pun saya dah nampak ada satu poster yang bahawa Akli ni akan datang, akan menjadi sebuah sekolah yang besar. Ada banyak bangunan. So pantas masa tu berlalu dan hari ni saya berada di tahap Akli yang saya rasa dah mencapai tahap yang agak stabil, dan saya dah bekerja di Akli ni. Dan apa yang saya nampak daripada saya ambil pengajaran daripada cikgu, saya melihat cikgu Naimah ni kalau buat sesuatu, dia akan buat dengan sungguh-sungguh. Betul? Cikgu Naimah ni akan buat sesuatu bersungguh-sungguh. Dan Cikgu Naimah ni juga dia selalu terapkan kepada saya bahawa kalau ada peluang untuk belajar, samalah belajar. Dan Alhamdulillah hari ni berkat pada seorang guru dan juga cikgu yang mendoakan saya sedang sama belajar lah. Saya mengambil inspirasi bila cikgu saya sendiri. Itu yang pertama lah. Dan yang keduanya, saya rasa sangat berbangga juga dapat kerja di Akli ni sebab saya sentiasa mendapatkan nasihat daripada cikgu. Waktu saya jadi pelajar dulu, Cikgu Naimah ni dia seorang yang suka
membebel dengan pelajar. Sebab saya waktu tu saya Cikgu Niman ni akan ada sepanjang waktu lah dekat sekolah. Kadang-kadang tak dekat luar, dia dekat dalam pejabat. Sampai kan gap antara kita orang cikgu ni rapat sangat sampai dalam bilik cikgu tu jadi tempat lepak belajar. Cikgu Niman tunjukkan, okay ni video macam mana peperangan sejarah. So kita orang budak-budak yang kat asrama tu tengok, oh boleh faham lah. Sebab waktu kelas mungkin cikgu tak sempat nak tunjukkan, tapi dalam kelas, bila dua kelas tu kita orang lagi rasa macam seronok belajar. Ya, Alhamdulillah, itu saja sedikit yang saya dapat kongsikan. Alhamdulillah, mendengarkan cerita jatuh bangunnya Cikgu Diakli, Ustaz Najmi Diakli, dan nak tanya juga pada cikgu, kegagalan pada cikgu tu macam mana dan bagaimana memotivasikan cikgu untuk kata membangunkan Akli ke masa depan? Najmi dia dah jadi macam podcast Cikgu Naimah pula. Kita janganlah cerita benda-benda macam tak ada. Sebenarnya guru ni memang macam tu lah. Najmi pun dah jadi cikgu kan. Cikgu ni sifat dia memang macam tu. Mana-mana cikgu pun dekat dunia, dia akan ada rasa kasih kepada anak murid ni. Bila kita tengok anak murid tu, kita memang akan rasa kita nak anak murid kita jadi orang yang lebih berjaya, jauh lagi berjaya daripada kita. Itu cikgu rasa adalah fitrah seorang guru. Allah Ta'ala datangkan rasa tu untuk orang jadi seorang cikgu ni, untuk dia memang bila tengok anak murid dia ni, dia nak buat yang terbaik. Okey, Ustazah ini dia tanya soalan macam mana cikgu melihat kegagalan kan. Ramai orang suka nak dengar cerita kejayaan kan. Cikgu ni kalau rasanya banyaknya ceritanya, banyak cerita yang gagal daripada cerita berjaya. Banyak yang gagal, banyak perkara-perkara yang cikgu buat, banyak je yang tak menjadi. Bukanlah apa yang cikgu usahakan ni. Orang kadang-kadang nampak best tau, kata cikgu buat apa pun jadi. Buat sekolah tu, buat itu jadi, buat ini jadi. Yelah, kita kat social media, kita tunjuklah benda-benda yang menjadi. Benda-benda yang tak menjadi tu kita tak tunjuk. Satu, kenapa mungkin kita bukannya nak sembunyi. Satu ialah keaiban ni, kelemahan ni memang kita kena tutup lah. Dan kedua adalah cikgu tak nak menimbulkan kerisauan dalam kalangan parents lah. Cikgu tahu, especially dekat Facebook, cikgu ni yang follow cikgu memang parents lah. Memang kalau parents pun suka bila kita tunjuk kat sekolah ada anak dia rasa macam happy lah kan. Jadi banyak je kegagalan kan. Dan rasa gagal ni sebenarnya gagal ni adalah satu perkara yang kita paling takut dalam kehidupan. Kita takut tau gagal. Tapi cikgu mungkin dah banyak sangat melalui proses kegagalan atau perkara yang paling kita takut tu, sampai tak tahu nak takut apa dah. Cikgu paling takut sebenarnya kalau tanya apa yang cikgu paling takut. Kalau tanya cikgu paling takut kalau mati tak masuk syurga, tu je. Sebab kalau tak masuk syurga, masuk neraka. Dia tak ada dah. Itu juga adalah kejayaan yang perkara yang paling ditakuti lah dalam hidup. Apa benda lagi cikgu paling takut? Tak ada. Takut mati masuk neraka je. Yang lain daripada tu cikgu rasa datang je lah. Hadap je lah nanti. Sebab contoh ada satu tapi ada satu perkara yang sangat perkara yang pengalaman lah yang pernah menghilangkan betul-betul rasa takut cikgu adalah, bukan rasa takut, rasa macam buat je lah, adalah masa 2021 masa COVID. Masa COVID, kita memang takut sangat kena COVID. Kita memang takut, semua orang takut kena COVID. Pada waktu tu, bayangkan sebab stigma masyarakat. Kalau ingat tak ada kluster Seri Petaling tu, orang yang tabligh tu, orang kutuk, orang bercakap gitu begini. So kita memang takut lah kalau ni kan. Dan bayangkan perkara yang paling ditakuti, itulah yang cikgu hadapi. Akli merupakan kluster pertama di Hulangat, dan kluster pendidikan yang kena COVID. Dan of course lah, kita tak bersedia. Sekolah kita baru buka 8 hari. Masa tu tahun baru 2020, tahun baru 2021, baru buka sekolah. Parent baru register, tahulah bila kita awal tahun ni kan kena bayar macam-macam kan, yuran kan banyak kan. Jadi buka sekolah orientasi habis orientasi tu kena COVID. Sekolah kena tutup. Jadi masa tu bayangkan cikgu adalah pengurusi sekolah. Maksudnya dalam lesen sekolah SSM, orang selalu nampak benda yang best, tapi orang tak nampak liability, beban yang ditanggung oleh orang yang sebab tu kalau kamu tengok, kalau kita tengoklah apa-apa masalah, bila saya cakap cikgu akan marah bila benda tu melibatkan nyawa pelajar. Mungkin dia rasa benda tu tak ada apa, tapi benda-benda yang melibatkan keselamatan ni sebenarnya apa yang jadi, yang mati cikgu dulu. Sebab tu kalau tengok cikgu, boleh nampaklah respon cikgu terhadap perkara-perkara yang mana yang cikgu akan serius, yang mana cikgu boleh sembang. Tengok based on apakah implikasi yang akan datang tu. Jadi masa COVID tu, kita nama kluster kita kluster Langat Ceria. Dan masa tu bila pihak KKM minta kluster indeks, siapa orang yang mula-mula bawa kes ni datang kat sekolah, cikgu macam
sebenarnya kita tahu je pelajar yang mana yang tak sihat, tapi kita tak sanggup nak cerita. Dan kluster tu juga menyebabkan kematian. Ada parents, ada atuk dan meninggalkan. Jadi benda tu yang paling kita takut. Dan satu sekolah pergi maib, kena saring, kena pergi, cikgu menghadapi perkara tu. Apa yang berlaku selepas daripada COVID tu, daripada kluster tu, sebenarnya dia taklah teruk mana pun. Budak-budak pergi masa tu dia mungkin dia orang ni ramai kena, tapi dia yang teruk sebenarnya yang mana ada comorbid. Maksudnya memang dia ada faktor lain, dia memang ada masalah kesihatan. Tapi kalau yang sihat ni alhamdulillah pergi happy-happy je, pergi maib, satu bas datang ambil sekolah, macam pergi melancong pula kan. Nampak dia orang macam tak adalah kesan sangat sekolah kita, tapi yang bawa balik ke rumah. Lepas daripada COVID tu, apa yang cikgu buat adalah cikgu lah antara orang yang terawal pergi register volunteer untuk ambil vaksin AstraZeneca tu. Sebab masa tu cikgu fikir macam ni, mati pun matilah, bukan mati pun matilah, maksudnya ikhtiar lah. COVID apa, vaksin mati, tak vaksin pun mati. Tapi mungkin masa tu cikgu fikir sekurang-kurangnya cikgu mati dalam keadaan cikgu usaha. Sebab cikgu ada mak yang tak sihat. Jadi mak yang tak sihat ni mak kita nak jumpa mak kita ni, kita tak boleh jumpa dalam keadaan kita berisiko. Cikgu ni hari-hari dengan ramai orang kat luar kan. Itulah satu perkara yang cikgu rasa macam sebab kita berdepan dengan kematian dan kehilangan, dan itu akhirnya kita berdiri atas rasa takut tu, rasa takut dan rasa gagal tu. Kalau nak tengok rasanya setahun 2-3 kali sekolah kita sekarang kena virus, kena flu, influenza. Kalau orang tengok macam nampak cikgu ni macam tak ada perasaan, macam relax je kan. Orang dah wara dah, sebab cikgu rasa macam kita memang hidup macam ni. Macam mana kita ada benda yang kita nak, kita ikhtiarlah untuk mengatasi, tapi kita dah tak nak salahkan orang. Ni lah punca, inilah punca. Kita ada cikgu menerima benda tu sebagai satu qada dan qadar Allah Ta'ala, ujian. Tapi rasa takut yang paling takut, yang kita paling tak nak, yang kita paling takut tu, akhirnya Allah Ta'ala bagi cikgu rasa tu. Dan apakah perkara yang membuatkan cikgu rasa cikgu overcome rasa sedih lah, memang rasa sedih lah. Memang masa tu cikgu rasa macam, ya Allah, apa ni, aku ni kan nak kena bertanggungjawab dengan perkara begini kan. Bila ada satu parents ni dia telefon cikgu, dia terus cakap, cikgu paling takut masa tu sebab cikgu tak nak, cikgu selalu memikirkan expectation orang tau. Apa agaknya expectation parent, macam ni datang sekolah anak kita tak selamat. Expectation dalam kepala. Ya, aku baru bayar yuran ni, parent baru bayar yuran beribu-ribu, tiba-tiba anak tak dapat belajar. Kita rasa macam macam mana kita nak explain pada parents macam mana kita nak cakap lah, sebab tak semua parents ni berkemampuan. Ada yang struggle nak bayar ni. Jadi satu benda yang menyelamatkan dan membuatkan cikgu sedar balik ada bila seorang parents dia telefon, dia cakap, cikgu nak saya tolong apa, cikgu nak saya bantu apa, kalau cikgu nak sekarang juga saya bagi cikgu duit 10,000. Lepas tu cikgu macam tak apa, saya tak perlukan duit sebab anak-anak murid semua dah pergi maib. Kat sekolah tak ada orang pun. Tak ada siapa. Jadi dia ada bila ada satu orang, dia macam memberi harapan yang macam, cikgu nak saya tolong cikgu apa? Apa yang cikgu nak saya bantu cikgu? Cikgu cakap je cikgu nak saya buat apa. Saya masa tu saya macam, cikgu macam, saya pun tak tahu nak buat apa. Tak apalah, doakan je lah. Saya minta doa saja. Doa je cikgu minta doa saja. Pada kebanyakan orang kalau dia tanya cikgu, apa nak saya bantu? Yang cikgu perlukan daripada semua orang kat luar tu, bila nampak cikgu dalam keadaan macam abang, cikgu perlukan doa je. Doa sahaja. Cikgu memang hanya memerlukan doa daripada ramai orang. Doakan je, doakan yang terbaik. Sebab insyaAllah cara yang lain tu Allah Ta'ala adalah jalan-jalannya kan. Dan itulah satu perkara yang macam menyedarkan bahawa sepatah apa pun, seteruk mana pun, mesti akan ada harapan. Dan satu orang, dia tak sedar, dia memberi satu perkara yang kecil, dia rasa benda tu kecil, tapi dia memberi satu semangat dan harapan baru pada orang lain. Cikgu tak ambil pun duit tu, tapi parents dia sponsor juga untuk sanitize sekolah. Dan dia ada bagi bantuan lepas tu. Masa cikgu nak buat renovation tu, dia ada bagi. Dia memang dia bagilah. Kita tak nak orang insist nak bagi juga. So taklah rasa keseorangan dan kesunyian tu, sebab bila kita tahu, bila kita susah, Allah Ta'ala akan hantar bantuan tu. Jadi kalau sesiapa yang macam rasa takut ataupun gagal, kalau dapat ujian tu, benda yang kita takut tu, satu masa nanti kita akan berdiri atas rasa takut kita tu, dan kita Allah akan bagi rasa, hadap je lah, lalui je saja. Dan benda tu nanti bila kita dah lepas, kita akan rasa macam kita boleh lepas. Macam tu lah. Okay, alhamdulillah. Itu adalah kisah ketakutan Cikgu Naimah yang hadapi ketakutan dia sendiri dalam membangunkan akli. Okay, kalau dari segi Ustaz Najmi, last kot, apa pula dari segi
fasa yang Ustaz Najmi hadapi dekat Akli lah, mengatasi ketakutan. Fasa yang saya hadapi. Maksudnya fasa yang ketakutan saya waktu kat Akli ke macam ni? Macam mungkin nampak apa-apa perubahan dekat Akli ni daripada seorang pelajar ke guru, dan pula harapan ke depan. Fasa ketakutan saya je. Dia tak takut dah. Dia dah tak siap kerja sekolah, tak apa pula. Dia kerja sekolah dah, dia tak kena marah, Mungkin tak ada hantar buku. pengalaman-pengalaman ke kisah-kisah yang dihadapi dekat Akli sepanjang sebagai pelajar hingga ke guru. Macam mana saya cerita fasa takut? Saya tak mengalami fasa takut tu. Mungkin ada waktu mula-mula saya kerja dekat Akli lah, sebab saya takut untuk jadi seorang guru yang saya tak pernah ada dalam kamus hidup saya untuk menjadi seorang guru. Tapi Allah telah takdirkan saya untuk menjadi guru, dan saya terima dalam keadaan saya cuba juga untuk saya cabar diri saya, dan Alhamdulillah dalam tempoh masa yang lama tu saya rasa ini adalah jalan yang Allah telah tetapkan untuk saya. Walaupun kadang-kadang saya pun tertanya-tanya juga kenapa saya jadi cikgu, tapi macam cakap lah, bila kita takut Allah akan hadirkan orang-orang yang baik sekeliling kita. Bila niat kita baik, Allah akan hadirkan juga orang yang baik. Jadi orang-orang yang baik tu adalah cikgu-cikgu yang ada dekat sekolah. Diorang akan sentiasa support saya macam mana untuk menjadi guru. Terus itu saja kot yang saya mampu untuk nak share dekat. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tetamu jemputan kita, Puan Naimah ataupun Cik Naimah dan juga Ustaz Najmi. InsyaAllah akan kita berjumpa lagi dalam sesi sembang santai Akli After Class pada episod yang akan datang. Sekian, terima kasih.